Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyoal yang bertanya, saya ada dua soalan berkaitan nama-nama Allah. Al-Dar, yang bermaksud maha memudaratkan, itu termasuk dalam nama Allah ke? Manakala soalan yang kedua, kalau kita nak minta perlindungan Allah dari sesuatu, apa nama yang kita boleh seru? Maksud saya dalam bahasa Arabnya, contoh ya Muhaimin. Baik, jawapan untuk soalan yang pertama, dalam masalah Ad-Dar, apakah ia termasuk dalam nama Allah ataupun tidak. Baik, Ad-Dar dia masuk dalam isu yang menimbulkan perbezaan pendapat di kalangan ulama. Sebahagian ulama mengatakan Ad-Dar termasuk di dalam salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Asasnya kerana sebahagian ulama mereka berpendapat ataupun mereka menerima hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi yang menyebut susunan nama Allah sebanyak 99 nama tersebut, yang biasa dinyanyikan atau dinasyidkan dalam kalangan masyarakat kita. Susunan nama tu berdasarkan riwayat di sisi Al-Imam Tirmizi. Akan tetapi riwayat hadis itu sebahagian ulama yang lain menilainya sebagai hadis yang lemah, sebagai hadis yang dhaif. Oleh kerana itu mereka tidak menjadikan hadis itu sebagai asas untuk mengetahui nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ad-Dar, sebahagian ulama mengatakan dia bukan termasuk di dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun begitu, Ad-Dar termasuk di dalam sifat Allah. Ad-Dar termasuk di dalam salah satu daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat fa'il, sifat fi'li, sifat fa'liyah, sifat yang merujuk kepada perbuatan Allah. Antara buktinya iaitulah firman Allah di dalam suratul An'am ayat 17. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ayat ni mensabitkan Allah apabila kenakan kepada seseorang kemudaratan, maka tidak ada yang dapat menyingkap kemudaratan itu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah Taala kenakan kepada kamu kebaikan, maka dialah Allah yang maha berkuasa atas sesuatu. Oleh kerana itu, Ad-Dar merupakan salah satu daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan nas, dengan bukti daripada Al-Quran. Cumanya dia kaedah dalam memahami ayat-ayat tentang nama dan sifat Allah Ta'ala ini, kata para ulama, kullu asma yatadammanu sifah. Setiap nama dia juga merujuk kepada sifat, dan tidak sebaliknya. Oleh kerana itu, apabila sabit Dar sebagai salah satu sifat Allah Ta'ala, kita tak boleh dan dia tidak melazimi Dar sebagai salah satu nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia begitu. Walaupun begitu, saya telah nyatakan di awal tadi, isu ni isu yang menimbulkan perbezaan pendapat di kalangan ulama. Katakan kita menerima pandangan yang mengatakan Ad-Dar merupakan salah satu daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kumpulan ulama yang menerima Ad-Dar sebagai salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah tentulah mereka juga mengisbatkan sifat. Baik, kalau kita kata ia adalah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala, perlu diperhalusi, iaitulah Ad-Dar adalah dari kumpulan nama-nama, kalau kita terima pandangan itu, yang dia adalah makrunah. Dia makrunah. Dia tak boleh bersendirian. Bahkan dia mesti digabungkan bersama dengan nama yang bertentangan dengannya. Sebagai contoh, Ad-Dar, kalau kita sebut Ad-Dar pada Allah bersendirian begitu, sifat Tuhan yang mendatangkan mudarat, dia tidak menunjukkan kesempurnaan. Oleh kerana itu, dia kalau nak sebut Ad-Dar, dia mesti Ad-Darun Nafi', Tuhan yang mendatangkan mudarat dan mendatangkan manfaat. Dia begitu. Kalau ini antaranya disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau Bada'i'ul Fawaid. Beliau menyebut, wa minha, antara kumpulan nama-nama Allah Ta'ala itu, kata Ibn Qayyim, ma la yutlaqu alaihi bimufradih,
apa-apa nama yang tidak boleh diitlakkan, disebutkan begitu sahaja dengan dia bersendirian, nama itu bersendirian. Tak boleh, kata Ibn Qayyim. Bal maqrunan bi muqabilihi, bahkan dia mesti diiringi dengan nama yang berlawanan dengan dia. Apa maksud dia? Kata Ibn Qayyim, kal mani' wad-dar wal muntaqim, seperti nama atau seperti ungkapan, kalau kita seperti kata nama al-mani' yang menghalang, wad-dar dan yang mendatangkan mudarat, wal muntaqim dan yang membalas. Fala yajuzu an yufrada hadha an muqabilihi, kata Ibn Qayyim. Tidak boleh disendiriankan ataupun diasingkan nama-nama ini dari, ataupun dipisahkan nama-nama ini dari nama yang berlawanan dengan nama tersebut, ataupun tidak boleh diasingkan sifat ini dengan sifat yang bertentangan. Fa innahu maqrunun bil mu'ti, oleh kerana itu nama-nama ini perlu digandingkan bersama dengan nama ataupun sifat yang berlawanan dengannya. Sebagai contoh kita kata al-mani' al-mu'ti, Tuhan yang menghalang dan Tuhan yang memberi. Ad-dar an-nafi', Tuhan yang mendatangkan mudarat dan mendatangkan manfaat. Wal muntaqim al-afu, manakala al-muntaqim digandingkan dengan al-afu, iaitu Tuhan yang menghukum, digandingkan dengan Tuhan yang maha pemaaf. Fahuwa al-mu'til mani'u, fahuwa al-mu'til mani'u ad-darun nafi'ul afu wal muntaqim, kata Ibn Qayyim. Maka perlu disebut dialah Allah yang maha memberi dan maha menghalang, maha mendatangkan mudarat dan maha mendatangkan manfaat, maha pemaaf dan maha membalas. Demikian juga wal mu'izzul muzil, Tuhan yang mengurniakan kemuliaan dan Tuhan yang menghinakan. Li'annal kamal fi iqtirani kulli ismin min hadhihi bima yuqabiluh, kerana kesempurnaan itu ada pada apabila nama-nama ini digandingkan. Li'annahu yuradu bihi annahu al-munfaridu bir-rububiyyati wa tadbiril khalqi, kerana yang dimaksudkan dengan nama-nama ini iaitulah hendak menggambarkan, hendak menceritakan kepada kita Allah Subhanahu wa taala munfarid, bersendirian pada rububiyah, pada kesempurnaan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan menguruskan makhluknya, wat tasarruf fihim, dan Allah Taala menguruskan urusan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Tidak ada yang mampu melakukan kesempurnaan seperti mana yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, ad-dar, khilaf di kalangan ulama apakah ia nama ataupun hanya semata-mata sifat. Dan demikian juga kalau kita tak terima pandangan ulama yang mengatakan ia adalah nama dan juga sifat, maka ia perlu disebut secara bersendirian, disebut bersama dengan sifat yang satu lagi, iaitulah an-nafi', ketika dalam keadaan umum lah. Tapi kalau kita memang nak minta doa, kita nak minta supaya Allah Ta'ala yang sesuai dengan mana-mana sifat, boleh kita sendirikan sifat tersebut. Perkataan Ibn Qayyim itu dia disebut secara umum. Secara kita nak memperkenalkan Allah sebagai contoh, lalu kita ataupun kita nak memuji Allah, yang terbaik adalah untuk kita gandingkan nama itu dengan nama yang bertentangan dengan dia. Manakala soalan yang kedua, kalau kita nak minta perlindungan Allah dari suatu apa nama yang kita boleh seru. Kalau kita nak minta perlindungan boleh Al-Hafiz, Tuhan yang maha memberi pelindung, dan macam-macam lagi. Tuhan yang maha Al-Hafiz, Tuhan yang Dzul Jalali wal Ikram, Ya Qahhar, memberi pelindung. Antaranya Hafiz lah, Hafiz yang terlintas pada saya pada pagi ini, yang boleh digunakan untuk kita ketika kita hendak memohon perlindungan kepada Allah dari sesuatu. Wallahu